semula keperluan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR, korang rasa macam mana? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baru-baru ni kita mendengar kenyataan Ketua Pengarah Pendidikan bahawa peperiksaan akan melahirkan generasi burung kakak tua. Bermaksud pelajar yang hanya tahu menghafal, bukan memahami. Saya agak kurang bersetuju dengan kenyataan ini. Peperiksaan bukan masalahnya. Peperiksaan itu satu alat penting untuk menilai kefahaman dan kemahiran pelajar. Sejak dulu sampai sekarang, peperiksaan membantu kita mengukur sejauh mana seseorang benar-benar faham apa yang dipelajari, bukan sekadar hadir ke kelas. Yang perlu kita perbaiki bukan peperiksaan itu, tetapi pendekatan kita terhadapnya. Kalau soalan terlalu berasaskan hafalan, maka ubahlah kepada bentuk soalan yang menguji kefahaman, kemahiran berfikir dan penyelesaian masalah. Bukan dengan membuang terus peperiksaan itu, tetapi menambah baik cara kita menilai dan mendidik. Kejayaan bukan bermaksud kita melakukan perkara yang berlainan seperti hapuskan peperiksaan, tapi kita boleh lakukan perkara yang sama dengan pendekatan yang berlainan. Peperiksaan boleh kekal, tapi mesti lebih seimbang dengan pelajaran yang berasaskan projek, aktiviti kreatif dan pentaksiran yang berterusan. Kerana akhirnya peperiksaan juga mendidik pelajar tentang disiplin, tanggungjawab dan daya usaha. Itu semua nilai penting yang tak boleh kita ganti dengan hanya penilaian yang longgar tanpa ukuran yang jelas. Jangan salahkan peperiksaan itu. Yang penting perbaiki cara kita mendidik, bukan hapuskan alat yang membantu kita menilai keberkesanan dan kefahaman ilmu yang dipelajari. Barangkali pentaksiran tingkatan 3 PT3 yang telah dibatalkan mulai 2022 tidak perlu dikembalikan semula sebab sudah ada peperiksaan SPM untuk menilai keberkesanan 5 tahun pelajar-pelajar melalui alam pendidikan sekolah menengah. Tetapi Kementerian Pendidikan mungkin harus menilai semula keperluan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR yang dimansuhkan mulai 2021 sebagai suatu peperiksaan untuk menilai keberkesanan 6 tahun pelajar-pelajar melalui pendidikan sekolah rendah. Korang rasa macam mana?